Cara tukar pasang shower head. PVC fitting, link Shopee di description seperti nipple, PT elbow dan juga shower head. Okay, ini dah bocor. Dah lama ni. Ni kita pakai balik. Male to male. Ini female. Ini kita pakai. Sama kat belakang Ada o-ring. Yang ni tak pakai. Yang ni tak pakai. Yang ni pakai balik. O-ring kat dalam. Ni ada ni. Ada filter untuk tapis pasir. Kemudian ada o-ring sini. O-ring hitam. Lepas tu yang kalau putih ni kat atas. Sini. Lepas tu datang ni. Situ. Lepas tu pasang. Itu datang ni. Ini saya ingat tak grease sikit lah. Tak grease sikit. Okay, tak grease sikit nanti ke depan nak buka tak adalah ketat sangat. So, ada grease. Okay, tak grease sikit-sikit je. Tujuan dia nanti lama-lama nak buka at least ada grease, senang sikit lah. Dia tak melekat kuat sangat. Okay, once again. Okay, ada putih Ada putih. So, situ. Ada o-ring kena hitam. Sini baru betul Kalau macam ni terlampau tinggi tebal. Sini. Sini. Okey. Setu masuk. Ini filter pasir. Okey. Ini pasal letak sikit grease supaya ke depan nak buka senang sikit. Dia tak melekat. Okey, ini saya pakai existing punya white tape. Try pasang dulu. Kalau white tape ni masih bocor, kita tambah white tape lah. Kalau tak bocor, okey lah. Okey, try pasang. Saya pakai grease ni. Okey, existing dah ada ni. So, kita sambung masuk macam tu.
pusing. Okey, ni saya letakkan pakai tangan je. Existing white tape, kalau bocor baru tambah white tape. Okey, ada bocor kat area sini dengan sini. Okey, dah kurang sikit bocor, hanya ketatkan bahagian ni. Ketatkan bahagian ni. Okey, tadi bahagian bocor tu kita ketatkan kat sini je. Ketatkan bahagian ni. Lepas dah ketatkan bahagian ni, dah tak bocor, dah tak ada leaking.